Anda tahu tak perasaan tu? Bayangkan anda tengah baring atas katil menatal skrin telefon pukul 2 pagi. Oh, ya? Mata pun dah separuh tertutup masa tu. Ha. Tapi tiba-tiba ibu jari anda berhenti dekat satu tajuk berita yang sangat sensasi. Tajuk dia berbunyi macam rahsia terbesar dunia akhirnya terbongkar. Anda takkan percaya apa berlaku seterusnya. Dan ada satu tarikan graviti yang aneh pada ayat tu kan? Betul. Walaupun separuh dari otak anda tahu benda tu mungkin perangkap, jari anda tanpa fikir panjang terus tekan pautan tu. Jantung berdegup laju sikit sebab nak tahu sangat. Tapi sebaik saja halaman tu habis dimuatkan, apa yang anda dapat? Hanya perenggan kosong yang diulang-ulang, iklan yang bertindih-tindih. Maksud saya, ia satu penipuan emosi yang nyata. Anda rasa tertipu dan rasa marah sikit pada diri sendiri. Digital masa kini, taktik yang memang direka khusus untuk memanipulasi kelemahan psikologi anda demi trafik internet. Kita panggil ia taktik clickbait. Ya, dan ia sangat memenatkan mental. Memang pun, kita hidup dalam ekonomi perhatian sekarang. Setiap aplikasi, setiap laman web sedang berperang untuk rampas ruang minda anda. Taktik murahan ini curi masa anda dan tinggalkan rasa kosong. Tapi, macam mana kalau saya beritahu anda yang konsep memancing perhatian ni sebenarnya bukan satu ciptaan era digital? Oh, maksud anda ia dah bermula jauh lebih awal? Tepat sekali. Bagaimana kalau wujud satu umpan dari 1,400 tahun lepas yang bukan sahaja berjaya mengunci perhatian anda secara total, tapi ia sentiasa disusuli dengan satu kebenaran yang maha agung. Okey, itu satu premis yang sangat menarik. Min, tanbih, V, clickbait. Misi kita nak teroka kontras luar biasa ni. Ya, kita nak lihat macam mana teknik komunikasi Al-Quran sebenarnya mendahului sains kognitif moden dan apa beza ketaranya dengan clickbait yang kita hadapi hari-hari. Jadi, untuk faham fenomena ni, dari mana kita patut mula? Pertama sekali, kita kena rombak cara kita berinteraksi dengan teks purba. Kita selalu anggap huruf ni cuma simbol visual atas kertas. Betul, kita cuma baca secara senyap. Tapi untuk perbincangan ni, kita kena pandang teks tu sebagai satu isyarat auditori, satu psikologi bunyi yang direka untuk bertindak balas dengan minda manusia. Okey, mari kita ambil contoh yang paling ikonik. Bila kita buka surah Al-Baqarah, kita tak terus disambut dengan ayat penceritaan biasa. Kita dihadapkan dengan huruf-huruf muqatta'at. Alif, Lam, Mim. Ya, 3 huruf ni dibaca satu persatu, ia tak bentuk apa-apa perkataan yang ada maksud tersurat pun dalam kamus, dan dalam sumber analisis kita ada disebut tentang konsep tanbih. Konsep tu sangat penting di sini. Maksud saya, tanbih ni seolah-olah bertindak macam satu loceng amaran linguistik kan? Satu alat untuk menyentak pendengar. Tepat sekali. Dan apa yang mempesonakan di sini ialah pandangan tokoh leksikografi ulung, Ibnu Manzur. Dalam karya besarnya, Lisan Al-Arab, beliau kaji benda ni mendalam. Apa kesimpulan beliau tentang bunyi-bunyi ganjil ni? Bagi Ibnul Manzur, huruf terpencil ni langsung bukan bunyi rawak. Ia diklasifikasikan sebagai instrumen tanbih, satu mekanisme isyarat untuk mengejutkan pendengar dan potong segala kelalaian mental. Untuk letakkan perkara ni dalam perspektif, kita kena faham siapa sasaran audien masa tu? Masyarakat Arab Jahiliah. Ya, mereka bukan masyarakat biasa-biasa bab bahasa. Betul. Mereka ada obsesi ekstrim terhadap kepetahan bahasa atau balaghah. Bahasa adalah segalanya. Mereka boleh berperang semata-mata sebab sebaris puisi. Mereka siap ada festival tahunan macam Pasar Ukas semata-mata nak tayang retorik ayat mereka. Puisi tu media massa mereka. Jadi bila kita ambil kira latar belakang tu, cuba bayangkan reaksi neurologi mereka. Telinga mereka dah biasa sangat dengan rima dan rentak yang puitis. Dan tiba-tiba seseorang lontarkan bunyi huruf yang terputus-putus, alif, lam, mim. Ia langgar semua peraturan tata bahasa yang mereka banggakan. Ia ibarat satu ralat sistem, satu glitch dalam matriks bahasa mereka. Tepat sekali. Keganjilan bunyi itulah senjata rahsia teks ni. Ia paksa telinga mereka untuk berhenti berborak dan fokus pada bunyi itu. Okey, mari kita rungkaikan perkara ni dengan satu analogi. Bayangkan anda tengah berada dekat satu konsert rock. Keadaan sangat hingar-bingar. Drum berdegup kuat, orang menjerit. Kalau orang panggil nama anda guna mikrofon biasa, memang tenggelamlah suara tu.
Tapi, macam mana kalau tiba-tiba ada bunyi siren kecemasan yang berfrekuensi tinggi? Bunyi itu pasti akan potong semua frekuensi bunyi bising yang lain. Betul. Secara automatik, semua kepala akan menoleh cari dari mana datang siren tu. Ia direka khas untuk jadi magnet perhatian. Dan kalau kita bawa balik ke zaman purba tu, konsert bising tu adalah ego dan kesombongan intelek mereka sendiri. Maksudnya, muzik ego yang tengah berdegup kencang dalam kepala mereka? Iya, siren tanbih itulah yang berhentikan muzik ego tu secara mendadak. Ia satu campur tangan kognitif untuk pecahkan corak pemikiran mereka. Tapi ini bawa kita pada satu persoalan besar. Kenapa mesej suci perlukan taktik kejutan macam ni? Maksud anda, kenapa tak cakap saja secara terus? Ya, maksud saya, kalau mesej tu bawa kebenaran, kenapa perlu ada proses memancing perhatian ni? Kenapa tak sampaikan saja mesejnya? Jika kita kaitkannya dengan gambaran yang lebih besar, penyampai mesej ni sangat faham tentang halangan terbesar manusia. Tembok mental kita. Tembok yang dibina dari ego dan bias. Tepat sekali. Dari zaman pandang pasir sampai ke era moden, kita sentiasa ada perisai ego ni. Walaupun kebenaran tu jelas, ia takkan masuk kalau minda tengah defensif. Macam bias pengesahan yang kita nampak hari-hari sekarang ni lah kan. Otak kita malas. Kita cuma nak dengar maklumat yang sahkan apa yang kita dah sedia percaya. Betul. Bila ada fakta baru, automatik otak kita bina hujah penolakan sebelum orang tu habis cakap. Jadi, kalau surah tu bermula secara terus dengan teguran, mereka akan terus berdebat. Ya, mereka akan lancarkan perisai penolakan. Tapi masalahnya, anda tak boleh nak berdebat dengan alif lam mim. Tiada argumen dalam bunyi itu. Oh, wow. Itu sangat bijak. Ia buatkan otak mereka terpinga-pinga. Ia runtuhkan pertahanan ego dan cipta keadaan tabula rasa. Ibarat minda mereka diformat semula. Jadi kanvas kosong untuk terima wahyu. Bila kita bandingkan teknik purba ni dengan kajian sains kognitif moden, rasa meremang pula. Saintis baru sedar benda ni berabad kemudian. Memang ada sokongan empirikal yang kuat. Mari kita tengok teori jurang ingin tahu oleh George Lowenstein pada tahun 1994. Apa yang Lowenstein temui? Dia dapati bila otak berhadapan dengan maklumat yang tak lengkap, ia cetuskan satu desakan kognitif. Otak kita sangat benci bila ada misteri yang tergantung. Ia macam rasa gatal dalam otak yang anda rasa nak kena garu. Macam tengok filem penyiasatan, masa nak dedah nama pembunuh, tiba-tiba keluar bersambung. Rasa tak puas hati itu sangat fizikal kan? Ya, otak menuntut resolusi. Itulah yang berlaku dengan Alif Lam Mim. Ia cipta jurang maklumat, paksa pendengar fokus sepenuhnya nak tahu apa ayat seterusnya. Selain tu, ada mekanisme kedua iaitu gangguan kognitif. Pakar psikologi panggil teknik ni Disrupt Then Reframe atau DTR. Macam mana DTR ni berfungsi sebenarnya? Kalau anda beri satu gangguan kecil yang sangat ganjil pada awal interaksi, otak pendengar akan alihkan sumber kognitif untuk proses benda pelik tu. Masa otak tengah sibuk tu, pertahanan kritikal mereka menurun. Oh, saya pernah baca pasal ni dalam psikologi jualan. Penjual tak cakap harga barang $3, tapi dia sebut 300 sen. Ayat tu sangat pelik sampai otak pembeli berhenti sekejap nak proses kan? Betul. Dan masa otak tu tengah keliru, penjual selitkan mesej ini, tawaran berbaloi. Pertahanan pembeli dah terbuka. Jadi, Alif Lam Mim bertindak pecahkan aliran jangkaan linguistik dan sebelum pertahanan mereka sempat pulih, mesej kebenaran pun dimasukkan. Sangat strategik. Dan ada satu lagi, konsep saintifik kan? Ya, kebutaan perhatian atau inattentional blindness. Otak kita tapis 99% maklumat sekeliling. Untuk elak kita jadi gila sebab terlalu banyak info. Jadi, untuk tembus penapis tu, kita perlukan satu isyarat yang menonjol atau salient. Huruf ganjil ni adalah isyarat anomali tu yang hentikan penapis otak. Nanti sekejap. Saya rasa kita kena berdebat sikit kat sini. Okey, silakan. Bila kita borak pasal eksploitasi teori jurang ingin tahu, guna gangguan kognitif untuk godam penapis minda manusia, jujur cakap, ni kedengaran sama macam taktik licik pengiklan digital. Anda rasa ia berbunyi macam manipulasi mental? Ya, maksud saya di mana garis pemisah moral antara psikologi teks suci ni dengan umpan clickbait atau penggodaman minda komersial? Bukankah ia benda yang sama? Itu satu pertikaian yang sangat tajam. Tapi garis pemisahnya ada pada niat dan hasil akhir. Ini perbezaan antara manipulasi dan campur tangan. Boleh jelaskan lebih lanjut perbezaan tu?
Manipulasi komersial tujuannya nak ekstrak nilai dari anda. Mereka godam minda untuk curi masa atau data anda. Tapi campur tangan teks ni bertujuan nak tanam nilai ke dalam diri anda. Oh, saya faham. Jadi ia ibarat beza antara perisian hasad atau malware berbanding kemaskini antivirus. Analogi yang sangat cemerlang. Clickbait tu malware. Ya, ia guna kod untuk godam sistem dan curi memori kita. Sebaliknya, tanbih ni macam kemaskini sistem operasi. Betul. Ia paksa sistem kita reboot dan terhenta sekejap, tapi untuk buang pepijat ego dan pasang patch kebenaran. Menarik. Di sinilah ia menjadi sangat menarik secara fizikal. Kita bukan sekadar borang pasal teori, tapi kita kena tengok anatomi manusia. Mekanisme ni bermula pada bibir anda. Anda maksudkan cara kita sebut huruf tu? Ya. Mari kita teliti huruf terakhir dalam rangkaian tu. Huruf mim. Dalam hukum tajwid klasik, sebutannya diwajibkan untuk dibaca panjang, 6 harakat. Maksudnya bukan bunyi M yang pendek lah. Bukan. Bila kita sebut mim yang panjang, mim, bibir atas dan bawah terpaksa ditutup rapat sepenuhnya. Cuba pendengar buat sekarang. Tahan bunyi M tu 6 saat. Mulut anda akan terkunci rapat. Dan bila dengungan itu tamat, ia lenyap sepenuhnya. Tiada sisa bunyi di lidah. Ia cipta satu transisi ke arah keheningan mutlak, detik senyap yang pekat. Wow. Keheningan tu bukan sekadar kosong kan? Ia macam satu vakum fokus. Tepat sekali. Bayangkan prosesnya. Pertama, tembok ego runtuh. Kedua, minda diletakkan dalam jurang ingin tahu. Dan ketiga, secara fizikal, bibir dikunci dan ruang audio dibersihkan. Jiwa pendengar diletakkan dalam keadaan paling reseptif dan paling sunyi. Dan tepat pada saat tu, pengisytiharan agung dijatuhkan. Inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Pertemuan yang memukau antara anatomi manusia dan ketepatan mesej ilahi. Ini membuktikan teks ni tak ada sifat clickbait langsung. Ia cuma pinjam fungsi tarikan psikologi, tapi penuhi ruang tu dengan janji yang jujur. Ya, ini menimbulkan satu persoalan penting tentang kesan emosi. Clickbait bagi anda habuk. Artikel kitar semula. Ia penipuan. Dan bila anda terkena clickbait pukul 2 pagi tadi, kesan emosinya anda jengkel. Ada rasa pahit dikhianati algoritma murahan. Kesan jangka panjangnya kita jadi sinis dan tak percaya maklumat. Martabat intelek kita direndahkan. Tapi sebaliknya, kesan emosi bila manusia dihadapkan dengan tanbih ni sangat berbeza. Bila perhatian direntap oleh alif lam mim dan diisi dengan kebenaran mutlak, kesan yang tinggal adalah transformasi spiritual. Pendengar tak rasa tertipu. Kesan emosinya adalah rasa takjub. Ego mereka lebur dan diganti dengan rasa kerdil. Mereka sedar mereka berhadapan dengan kebijaksanaan infinity. Ia satu kejutan yang bawa keinsafan, bukan kekecewaan memilukan. Jadi, untuk rumuskan misi kita hari ini, Alif Lam Mim bukan sekadar artifak bunyi tradisional. Ia kejuruteraan komunikasi luhur yang mendahului sains kognitif. Ia memanfaat jurang ingin tahu dan robohkan benteng ego tanpa setitik pun elemen penipuan. Ia mengejutkan minda, tapi tak pernah mengejauhkan. Dan pengajaran paling relevan untuk kita hari ini adalah tentang betapa bernilainya ruang minda kita. Betul. Perhatian kita sentiasa dimanipulasi gergasi teknologi. Bila kita faham teknik purba ni, kita sedar rupa bentuk kebenaran sebenar. Kebenaran tak perlu menjerit minta perhatian dengan janji palsu. Ia cuma perlukan kita untuk berhenti sejenak dan cipta satu ruang hening supaya ia boleh tembus jiwa. Tapi mencari ruang hening tu nampaknya cabaran terbesar kita sekarang kan? Iya. Dan ini bawa saya kepada satu pemikiran akhir untuk anda yang sudah mendengar. Sesuatu yang tak ada dalam teks asal, tapi lahir dari perbincangan ni. Apa tu? Jika teks purba ni sanggup guna gangguan kognitif dan kunci bibir kita secara fizikal, semata-mata untuk kosongkan minda kita demi menyerap kebenaran, Okey. persoalannya, dengan minda kita yang sentiasa diganggu lambakan notifikasi dan tayangan video tanpa henti setiap hari, kebenaran agung apakah yang sedang kita terlepas pandang? Hanya kerana kita tidak lagi mempunyai ruang hening di dalam hati. Itu satu renungan yang sangat berat. Fikirkan benda tu. Kali seterusnya ibu jari anda nak tekan pautan sensasi, tahan jari tu, tutup bibir rapat-rapat dan dengar apa yang wujud dalam keheningan tu.
Terima kasih kerana menyelam ke dasar pemikiran bersama kami hari ini.